adakah sebenarnya kes skandal ini yang terbuka baru-baru ni sebenarnya mencerminkan integriti ATM ni yang setelah sekian lama ni, adakah itu sebenarnya yang berlaku sepanjang kita hidup di bawah keselamatan Angkatan Tentera Malaysia ini, ataupun sebenarnya itu adalah sebenarnya integriti individu yang tak betul? Okey, Lokman, ini memang isu yang sangat panas lah sekarang ni. Dan kalau kita lihat, kalau PM kata sakau, itu antara yang besar, yang sangat besar. Sebelum ni si ahli politik yang kena. Betul. Anak orang UMNO ni, orang cakap sakau je. Padahal berapa orang je. Betul. Tapi Semua kena. semua kena. Dan saya lihat di sini perkara ni kena urus dengan baik lah. Kena urus dengan betul. Kalau kita tak urus dengan betul, maknanya dia persepsi rakyat terhadap Angkatan Tentera ni memang sangat buruk. Dan rasanya mereka pun tak percaya ataupun rasa macam keselamatan negara ni yang dikawal oleh tentera ni memang lemah disebabkan oleh perkara tersebut. Ini nasib baiklah Menteri Pertahanan tu Datuk Seri Khalid Nordin. Dan saya lihat Datuk Seri Khalid Nordin ni di mana-mana kementerian pun kalau diletakkan dia memang dapat mentadbir dengan baik dan mendapat pujian. Tindakan mahkamah yang dibuat terhadap PAT, bekas PAT dan juga PTD ni memang saya rasa Datuk Seri Khalid Nordin memang tak ada kompromi lah. Yang salah tetap salah. Dan kita lihat pun masa ucapan-ucapan beliau pun bersedialah Untuk hilang segalanya bagi jeneral-jeneral ni semua. Dan dalam masa yang sama juga dia kata bukan semua sekali. Dan ramai lagi orang yang memang ikhlas dalam mempertahankan negara dengan memakai uniform tentera. Ramai lagi. Dan kita tak bolehlah menganggap bahawa beberapa PTD atau pegawai-pegawai tinggi bekas PAT ni yang menyakau duit-duit ni semua, kita melibatkan semua tentera begitu. Dan sebab itulah Datuk Seri Khalid Nordin memang cuba sedaya upaya, memang berusaha sedaya upaya supaya perkara ni tidak akan berlaku pada masa akan datang, tidaklah seburuk ini. Dan kalau kita lihat pun pembelian ataupun perolehan pun telah dibekukan.